Merpati terbang ke desa, singgah sebentar di atas titi. Nama diberi Fazlia Irkisha. Ulasan novel yang dekat di hati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Fazlia Irkisha binti Muhammad Fazil. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Mutiara. Kod sekolah saya ialah BBA 4019. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi dengan anda tentang sebuah karya yang bernama Di Sini Kami Berteduh. Novel karya Nurul Syamsuddin yang mengisahkan perjuangan dan pengorbanan individu dalam dunia pendidikan serta cabaran yang dihadapi dalam kehidupan peribadi. Buku ini mengisahkan seorang guru tuition yang bercita-cita untuk memberikan pendidikan agama yang kukuh kepada anaknya. Namun, suaminya Azam menolak hasrat yang mentah-mentah untuk menyekolahkan anak mereka di sebuah sekolah agama yang dianggap mundur. Azam beranggapan sekolah agama itu kolot. Dia juga memandang rendah kepada Tasnim membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Langit tidak selalu cerah. Kehidupan mewah keluarga mereka diuji apabila Azam menghadapi masalah kewangan akibat keputusan yang salah. Dalam situasi ini, mampukah Azam menurunkan egonya dan menerima bantuan isterinya untuk memperbaiki keadaan? Nah, di sini ya cerita ini. Setelah apa yang menimpa dirinya, akhirnya Azam menyedari kesilapannya dan menerima cadangan Tasnim untuk menghantar anak mereka ke sekolah agama. Dia juga belajar menghargai usaha isterinya dalam membantu masyarakat melalui pendidikan. Di situlah mereka mengenali Cikgu Syamsiah, guru sekolah agama yang mundur itu. Watak Cikgu Syamsiah lah yang menjadi tujang utama dalam novel ini. Dia memilih untuk terus berbakti sebagai seorang guru, walaupun berdepan dengan cabaran dalam dunia pendidikan. Novel ini berakhir dengan mesej bahawa usaha dan keikhlasan dalam mendidik akan membawa perubahan yang besar. Bukan sahaja kepada pelajar, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhannya. Penceritaan dan gaya penulisan cerita ini menarik minat saya untuk menghabiskan pembacaan kerana disulami dengan penggunaan bahasa yang berbunga-bunga. Namun, masih mudah dipahami oleh seorang pelajar seperti saya. Ayat-ayatnya bukan sahaja menyampaikan cerita, tetapi juga membawa keindahan tersendiri yang mampu menarik pembaca untuk menghayati setiap perincian ayat yang digambarkan, selain juga syarat dengan emosi yang menyentuh jiwa. Namun, apa yang dapat saya simpulkan di sini, novel ini mengajar kita bahawa pendidikan agama dan akademik harus berjalan seiring bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak mulia. Tidak dilupakan, pengajaran novel ini juga menerapkan kita harus menghargai peranan guru. Secara keseluruhannya, dapat saya nyatakan di sini, novel ini memberikan mesej bahawa ilmu, keikhlasan, ketabahan dalam menghadapi dugaan adalah kunci kepada kejayaan dalam kehidupan. Watak yang paling menarik minat saya tidak lain, tidak bukan watak Cikgu Syamsiah, seorang guru yang berdedikasi. Kerana novel inilah juga yang meyakinkan saya pilihan cita-cita saya untuk menjadi guru lebih menebal dan pilihan yang tepat. Ulasan ini diharapkan dapat memberi gambaran menyeluruh mengenai kekuatan yang dikupas oleh novel Di Sini Kami Berteduh. Novel yang mengandungi 361 muka surat ini, walaupun agak tebal bagi murid seperti saya, namun garapan penulis buku mampu menarik minat saya menghabiskan cerita ini. Dapatkan novel ini di kedai buku yang berhampiran ataupun secara dalam talian dengan harga RM18. Saya pasti anda juga akan kagum dengan hasil karya Nurul Syamsuddin ini. Selamat membaca.